Jadi dia kata, sila nikmatikan makanan yang ada, dia kata. Semuanya halal, berada dalam peliharaan Allah, kata lelaki tu sambil tersenyum. Dan tangan dia pegang tasbih, tasbih tu sentiasa bergerak. Jangan risau, kamu dengan kawan-kawan kamu selamat dekat sini selagi tak mengganggu kawasan kami, kata lelaki berjubah putih tu. Padahal masa tu persoalan tu bermain dekat dalam hati hati Din aja tau. Tapi lelaki tu dah menjawab dah persoalan yang bermain dekat dalam hati Din. Tengok di bawah, dia pun dibawa ke kemah sambil menikmati lauk, nasi daging. Lazat, dia kata sedap. Dia kata ulam-ulaman yang mana ulam-ulam yang ada dekat situ, Din sendiri pun tak kenal, dia kata ulam apa kan. Lepas perut kenyang, barulah dia minta diri nak balik lah Din ni. Lelaki tu pun melepaskan, selepas bersalam tu dia mendakat erat. Bau lelaki tu sungguh wangi, pakai minyak atar lelaki tu. Jadi dia pun keluar, melangkah ikut kabus tu. Tiba-tiba kabus tu hilang. Tengok-tengok, Din dah berada dekat tepi kemah dia dah. Dia nampaklah 3 orang kawan dia tu tengah sibuk cari sesuatu. Jadi dia pun tanyalah. Kan, Din tanyalah, korang cari apa Syarif tu masuk peluk si Din ni dengan mata merah. Macam tu juga Madi, Adil dengan Aidil kan. Diorang macam dah bertahun-tahun ni tak jumpa si Din ni kan. Din ni macam pelik lah, dia tanya, kenapa kau tahu tak berapa lama kau tinggalkan kemah ni? Madi cakap dekat Din. Dia menggeleng kepala lah. Dia kata seingat Din lah, dia kata dia tinggalkan kemah tu dalam lebih kurang tak lebih 1 jam pun, dia kata kan. Okay. Jadi kau tahu tak dah pukul berapa sekarang? Aidil pula tanya. Dia geleng kepala lagi. Din ni kan, dia macam orang mamai tau masa tu Din ni. Dah pukul 3 petang Din. Mana kau pergi daripada malam tadi? Madi tanya dia. Lagi sekali, Din ni terkejut dengar jawapan Madi tu kan. Kemah dah kemas dah. Masa tu juga barang-barang yang lain kan. Tak sampai 15 minit. Diorang pun tinggalkan pot sebarau dengan baung tu. Dekat dalam kereta, barulah Din ni buka mulut pengalaman aneh dia yang dia alami tu. Dia kata sesungguhnya dekat dunia nyata ni masih lagi ada dunia gaib yang dapat dirasai oleh orang-orang terpilih sahaja.